Itulah yang bestnya bila kita belajar simpan emas. Macam mana perasaan tuan-puan kalau tuan-puan beli barang tiba-tiba lari bajet tuan-puan? Yes, benda ni berlaku all the time dan kita kena tahu kenapa benda tu jadi macam tu. Salah satu sebabnya adalah sebabkan inflasi. Yang kedua adalah kejatuhan nilai mata wang ringgit kita. Kalau tuan-puan nak tahu kan, sebenarnya duit kita makin lama makin jatuh nilai disebabkan dia tak bersandarkan kepada apa-apa. Pada 1970-an, kita ada satu perjanjian yang mana kalau kita nak keluarkan atau nak cetak duit, kita perlukan 1 trounce emas. Iaitu kalau nak keluarkan $35, kita perlu ada 31.1 gram emas. Tapi perjanjian tu dibatalkan atas sebab tertentu. Jadi sejak itulah tuan-puan akan ada banyak masalah bila kita nak berbelanja. Kita akan nampak saban tahun makin lama duit kita makin kecil walaupun nombornya sama. Sebagai contoh, pada tahun 80-an RM50 mampu beli 1 ekor kambing. Tapi hari ni tuan-puan, nilai RM50 tak mampu dah nak beli 1 ekor kambing. Sedangkan kalau tuan-puan belajar simpan emas daripada 80-an dulu, tuan-puan ada 1 dinar, tahun 80-an boleh beli 1 ekor kambing dan pada hari ini pun masih lagi tetap boleh beli 1 ekor kambing. Macam tak logik kan? Sebab 1 dinar 4.25 adalah perkara yang sama. Tapi RM50 nombor yang sama tak mampu nak mengekalkan kuasa beli dan nilai dia sendiri. Itulah yang bestnya bila kita belajar simpan emas. Bukan semata-mata kita nak dapatkan keuntungan, tapi lebih kepada mempertahankan kuasa beli kita. So, kalau tuan-puan hari ni ada target untuk simpanan jangka masa panjang, contoh nak pergi haji, umrah, kahwin, dana pendidikan anak-anak, atau kalau tuan-puan nak sediakan dana persaraan, ubah cara simpan kepada simpanan emas. Sebab kita menyimpan nilai, bukan nombor. Bagi tuan-puan yang berminat nak mulakan simpanan emas, boleh follow Puteri Emas rapat-rapat dan klik saja link di bio. Ingat Mas, ingat Puteri.